Sekarang kami berada di Masjid Jamek Kuala Lumpur yang telah dibina pada tahun 1909 yang kaya dengan sejarah pembangunannya. Masjid Jamek, masjid yang tertua di Kuala Lumpur. Berdiri teguh sejak tahun 1909 dengan seni bina muris yang ikonik. Ia bukan hanya tempat ibadah tetapi juga saksi sejarah peralihan Kuala Lumpur sebagai ibu kota. Masjid Jamek bukan sekadar sebuah masjid lama. Ia adalah penanda zaman yang menyaksikan evolusi Kuala Lumpur dari sebuah bandar kecil kepada metropolis besar. Reka bentuknya yang terinspirasi dari gaya Moorish menunjukkan bahawa masjid ini adalah penyatu budaya yang sangat penting pada masa itu. Di sinilah langkah-langkah sejarah pernah terpahat, dan di sinilah juga generasi hari ini mencari ketenangan serta arah hidup dalam dunia yang serba pantas. Masjid Jamek terus berdiri teguh, menyatukan jiwa-jiwa yang datang dari pelbagai latar belakang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'un 'alim. Pada hari ini, kita akan bertemu dengan salah seorang pegawai masjid untuk menubual berkenaan cabaran yang dihadapi oleh ahli jawatankuasa Masjid Jamek Kuala Lumpur. Okay, nama saya Muhammad Amjad bin Abdullah. Di sini saya jawatan sebagai Noja dan juga Bilan di Masjid Jamek Sultan Abdul Samad. Okay, cabaran yang dihadapi fasiliti masjid. Contohnya, kita punya tandas lah. Banyak kali lah yang kita kena perbaiki. Sebab sini banyakkan pelancong, kalau orang luar datang ataupun lokal sendiri dan pun beritahu kenapa Masjid Jamek ni tandas dia kotor, tandas dia tak cukup ni, tak cukup sifat lah. Sini memang banyak dengan kita punya sahabat jalanan. Kadang pemain mandi sini, kadang bila pintu tutup tak rapat tak boleh tutup, lepas pak pergi pecah pintu. Kita pun tak tahu lah, tawakal lah, dana pun tak tahu macam mana. Itu antara cabarannya lah. Dan semalam ada kes juga berlaku. Ada pakcik tu mai dia marah lah, orang yang buka puasa sini bukannya orang Islam, dan dia kata ada Bangladesh semua tu kan. Dia buat main pisau semua dan dia toreh tangan dia. Dia kata, dia mengaku lah, kita ni Islam apa, jangan takut dengan orang bukan Islam lah. Dan itu dah cabaran untuk kita punya staff-staff yang bertugas untuk dan sukarelawan. Bagaimana kita nak kawal dia punya situasi tu dan macam mana kita nak bagi dia tak agresif. Itu antara cabaran yang saya rasa dahsyat jugalah. Dan sebelum ni macam-macam juga yang mabuk lah ke sini dan buat macam-macam lah. Duk sembah Yesus ke, duk panggil Yesus kan. Macam-macam jugalah. Itu antara cabaran yang agak sukar untuk masjid handlekan lah. Tapi insyaAllah kita punya staff-staff pun insyaAllah boleh handle insyaAllah dengan lebih berhikmah. Itu je lah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'un 'alim.